Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bertanya dengan kita tentang perkembangan NFA kes terkait dengan Yayasan Akal Budi 47 pertuduhan yang dikenakan kepada Timbalan Perdana Menteri 1 Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham sejarah tentang kes ini. Kes ini sebenarnya adalah satu kes yang telah disiasat dan dibawa pertuduhan semasa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah kalah dalam UMNO kalah dalam pilihan raya ke-14 2018. Dan daripada masa waktu itulah pertuduhan-pertuduhan ini telah dibawa ke mahkamah dan Jabatan Peguam Negara melalui Timbalan Pendakwa Raya telah membawa kes di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, dan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur setelah mendengar semua saksi-saksi, telah melihat semua keterangan, telah melihat semua bukti, telah mendengar keterangan saksi-saksi, mendapati bahawa ada kes yang kukuh untuk memanggil Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membela diri. Selepas itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membela diri dan memberi keterangannya di mahkamah. Walau bagaimanapun, seperti mana kita semua sedia maklum, pada November 2022, kerajaan telah bertukar lagi sekali melalui pilihan raya dan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 telah dilantik. Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 telah memberi nasihat pelantikan kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk melantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang masih mempunyai kes 47 tersebut sebagai Timbalan Perdana Menteri. Bermula dari waktu itulah, surat demi surat telah dihantar oleh Peguam Bela Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kepada Peguam Negara sehingga akhirnya Jabatan Peguam Negara pada September 2023, ingat waktunya, pada September 2023 telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan kes di mahkamah terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi walaupun Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah pun diarahkan membela diri dan sedang dalam proses memberi keterangan bagi pihak pembelaan. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Peguam Negara mempunyai kuasa untuk mendakwa, meneruskan pendakwaan, menarik balik ataupun meneruskan tindakan baru selepas penarikan balik. Siapa yang menasihatkan pelantikan Peguam Negara? Yang menasihatkan pelantikan Peguam Negara adalah Perdana Menteri. Oleh sebab itulah, selepas 28 bulan senyap daripada September 2023, hari ini pada tarikh 8 Januari 2026, tepat 28 bulan selepas Peguam Negara menarik balik pertuduhan DNA tersebut, hari ini akhirnya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendapat NFA, No Further Action. Rakyat Malaysia kena sedar apa yang sedang berlaku sekarang ini. Dan rakyat Malaysia juga kena sedar bahawa kalau kita orang biasa tidak akan dapat layanan yang sama. Ini merupakan satu perkara yang menuntut masyarakat sivil dan rakyat Malaysia, warga negara kita sendiri mesti sedar apa yang berlaku. Ayuh kita fahamkan perkara ini dan suarakan rasa tidak puas hati anda kepada kerajaan hari ini.